Bila anda membeli emas sekarang, anda perlu lihat pada potensi kenaikan harga emas pada masa hadapan. Lebih jauh anda lihat, ini lebih baik. Jika ditakdirkan anda terbeli pada harga yang tinggi, kemudian tiba-tiba sahaja harga emas turun. Dengan berfikir ke hadapan, anda akan melihat potensi harga emas pada 2 tahun ataupun 5 tahun ke hadapan. Jadi anda tidak akan berasa sedih ataupun menyesal apabila harga emas jatuh. Anda hanya perlu ingat bahawa anda membeli emas sekarang kerana anda nampak potensinya dalam jangka masa yang panjang. Bukannya dalam tempoh 1 ataupun 2 bulan daripada tarikh belian emas. Jadi, tuan-puan kena letakkan matlamat simpanan yang tuan-puan bekukan dalam bentuk emas untuk matlamat jangka masa yang panjang. Sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas. Ini untuk memastikan anda tidak akan jual emas-emas anda kerana ianya sudah pun untung. Kerana sejarah harga emas menunjukkan walaupun harga emas ada naik dan turun dalam jangka masa yang pendek, tetapi harga emas sebenarnya naik secara purata 10% setahun sejak 20 tahun yang lalu. Bagi yang berminat untuk mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Pak Bigul, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.